Assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube guys. Yes, lepas tukar kita dah downgrade sport rim kita daripada saiz 18 ke 17 guys. Dan saiz dia sama dengan saiz tayar arus guys. Yes, sama 17 215 60 17. Okey, masa korang memang rasa berbaloi sangat bila dah downgrade daripada 18 ke 17 guys. Memang kereta ni memang terasa ringan lah. Memang rasa ringan. Dan jalan pun sedap sebab tayar dia tebal 60. Kalau yang 18 tu 50 kan. Okay, memang berbaloi lah aku tukar daripada downgrade daripada saiz 18 ke 17. Okay, memandangkan korang masa tengok video aku yang lepas, korang mesti perasan benda, ni kat bawah ni. Apa sudah jadi guys kat kereta aku. Rabak guys. Nampak tu. Rabak. Okay, apa sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya masa aku keluar pergi satu tempat rumah, masa tu kita orang satu family buat photoshoot dekat Seremban. Okey, rumah tu sebelah tu rendah, sebelah rumah tu tinggi. Dia ada macam ramp untuk naik ke rumah sebelah. Pada tepi tu ada tembok. Jadi aku tengok belah kanan, aku tak tengok belah kiri, tak perasan batu tu tinggi. Dan aku libas keretaku ke kiri. And then aku tersagat lah batu tembok tu. Dan rabak dah. Kau mesti nampak kan apa benda pelik kat kereta aku ni kan. Dah tak cantik. Jadi belum masa lagi nak buat. Nanti insyaAllah bila aku dah buat, aku akan update kat korang lah. Okay. Ni hari aku ceritakan tentang selepas dah tukar sport rim 17. Okay, sama je saiz dia dengan saiz arus 215 60 17. Okay, sama. 5 lubang 114. Itu boleh masuk dekat arus boleh masuk kat sana. Tapi taklah, aku takkan tukar ke arus lah rim ni. Okay, arus kalau nak tukar aku akan cek rim lain lah. Okay, memang cun lah. Memang ringan gila. Mulanya aku nak cari rim 18 sebab ada satu kedai kat Seremban tu. Aku tengok dalam TikTok dia offer trade-in 17-18 200 tambah. Itu aku pergi dah tak ada dah rim tu yang aku nak tu, Evan GT. Dan aku pergi kedai ni 18 pun kurang. Jadi aku tanya dia saiz 16 pun tak banyak, 17. Dan aku ternampak rim ni lah. Bila aku ternampak rim ni, aku berkenan dengan hati aku. Dan aku terus tak cakap banyak. Warna pun tunjuk warna pun naik lah. Antara warna body aku dengan warna rim, nampak sedikit naik kereta. Jadi bagi aku nampak naik lah. Nampak naik sikit colour tu. Antara body dengan nampak naik lah kan antara colour body kereta aku dengan colour rim ni. Korang tengok. Memang sesuai sangat colour rim ni. And then apalah, aku rasa sangat-sangat puas hati. Rim 18 aku tu pun ada calar sikit sebab ada member aku bawa, dia tersagat batu. Kan, bagi aku okey lah pakai 17. Cuma aku nak tanya pendapat korang, sesuai tak Innova ni nak lowered. Aku nak lowered, tapi tak tahu nak pakai CB dengan apa. And then aku nak pakai body kit. Tu je lah. Buat masa ni pemikiran aku, idea aku nak pasang body kit dan nak lowered. Bila pasang body kit, tengok macam mana antara body kit dengan lowered dulu mana yang patut buat. Bagi aku ingat nak buat lowered dulu, nak tengok kan, lepas tu baru buat body kit. Sebab harga lebih kurang sama. Kalau lowered, kalau cari spring F-Tune CLS mungkin 1000, ngam-ngam 1000 siap pasang. Kalau nak betul-betul airbag mungkin 1008. Dan standby modal besar lah kan. Jadi
memang sangat berbaloi lah bila dah downgrade rim 17 daripada 18 ke 17. Korang nak pakai rim 18 tu, kalau korang nak pakai rim 18, korang kena tengok rim tu rim Jepun ringan atau rim Thailand ringan, boleh pakai lah. Kalau rim 18 yang biasa-biasa ni jangan pakai lah kat Innova. Memang minyak sangat-sangat kuat. And then lagi satu aku nak cakap, aku lupa dah cakap tadi, bila pada dekat 17 ni, dah downgrade 17 ni, kereta aku minyak terasa safe sikit. Dah rasa safe lah. Sebelum pakai masa pakai 18 tu memang sangat kuat minyak. Terasa macam air. Dah lah minyak dah mahal kan. Terpaksa lah downgrade. Jadi lepas ni kita ada projek-projek lain, nanti insyaAllah saya akan update daripada semasa ke semasa. Korang jangan lupa tekan butang subscribe, support channel aku, YouTube aku ni, supaya aku ada modal, ada idea nak buat apa-apa, ataupun lepas ni ada projek baru ataupun apa-apa update tentang Innova Arus, aku akan update dalam YouTube. Jadi korang sentiasa kena sokong, support channel YouTube aku ni dengan tekan butang subscribe, like, share dan komen. Okay, jumpa lagi next video akan datang. Assalamualaikum, bye bye. Cun. Setiap kali aku jalan, aku mesti kata oleh belakang. Kan, bila kau rasa kau puas hati dengan kereta yang kau dah buat, bila kau jalan separuh, kau mesti akan pusing belakang. Kau akan tengok kereta kau. Betul tak? Pusing lagi sekali tengok. Yeah. Next project Arus. Mungkin Arus, aku tak tahu lagi macam mana. Arus ni aku target nak masuk rim warna candy red. Komen kat komen. Komen.